Hello. Tengok sekejap suasana Kampung Melayu. Tempat ni nama dia Musola Jalan Teluk Ranggong, Kampung Melayu. Lagi berkumpul. Assalamualaikum saudara, balik lagi bersama Indra dan Melayu. Kita masih lagi di Kampung Melayu, Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Batam. Jadi masih lagi suasana kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Jadi di kampung ni ada acara budak-budak sekolah. Dia pawai-pawai keliling kampung. Hello. Ya. Ya, kita tengok sampai ke sana, kita tengok. Ni bawa jajan-jajan. Ramai. Mana orang dia? Tak ada. Ya, kita tengok orang-orang ni keliling kampung. Kakak jalan naik, Kak? Kakak jalan naik. Kita tengok dia ke mana. Suasana meriah, masih lagi suasana kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Jadi budak-budak kampung sini buat semacam pawai dengan sepeda dihias-hiaskan keliling kampung. Jadi kita tengok kat mana dia. Ada pergi sekolah, ada sekolah ada dekat dalam. Okay. Tu dia sini. Jauh lah kita nak ikut dia. Ini nama dia Musola An-Nur. Nongsa. Kedai. Ni rumah makcik aku. Kita dah selalu buat trip kat sini. Kita nak siap-siap nak balik ke Tanjung Pinang. Kita dah 2 hari dekat sini. Besok kita nak kerja lagi.
kapal. So, saya nak balik Penang. Nak mandi dulu. Okay. Tengok-tengok sekejap suasana kampung Melayu, tempat nenek aku. Masih banyak pokok kelapa. Jadi suasana dia teduh kat sini, bawahnya teduh. Tak panas, walaupun cuaca panas tapi terasa sejuk sangat. Dan masih banyak orang pakai pasang bendera kerana masih suasana menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Banyak yang semua pakai bendera. Baiklah, selesai sekian dulu video Indra Anak Melayu hari ini. Siap-siap nak balik ke Tanjung Pinang lagi. Jangan lupa di subscribe, like dan komen serta share sebanyak-banyaknya jika korang suka video Indra Anak Melayu. Sampai jumpa.